Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tuan-Tuan Reza dari MIH Reka dan Bina Islam Berhad. Sekarang ini saya berada di Muar Johor. Seperti yang Tuan-Tuan boleh lihat, rumah di hadapan saya ini memiliki keluasan 60 kali 26 Tuan-Tuan, 60 panjang dan 26 lebar. Dengan total keluasan dia adalah 1464 kaki persegi. Rumah ni Tuan-Tuan ada 4 bilik, 3 bilik air. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada klien kita sebab berjaya membina rumah di atas tanah sendiri. Baik Tuan-Tuan, kita terus ke sisi pandangan kiri dahulu. Baik Tuan-Tuan, sekarang ini kita berada di sisi pandangan kiri rumah. Seperti biasa Tuan-Tuan, bahan binaan kita di MIH adalah bata merah Tuan-Tuan, dan kita menggunakan atap genting Saga Legenda. Kalau Tuan-Tuan boleh lihat di sisi pandangan kiri rumah ni Tuan-Tuan, kemasan di bahagian luar ni kita beri secara percuma saja, seperti coping, groove line berserta dengan syara plank. Ketiga-tiga item ni Tuan-Tuan kita beri secara percuma, yang tiada tambahan yang diperlukan ke atas Tuan-Tuan lah. Jadi untuk bahagian longkang perimeter Tuan-Tuan, kita beri secara percuma yang memang dah termasuk dekat dalam package yang kita berikan lah. Untuk pintu ni Tuan-Tuan, pintu ni telah di-upgrade kepada pintu security door. Seperti biasa Tuan-Tuan, konsep binaan kita di MIH adalah bertangga Tuan-Tuan, dengan ketinggian tangga adalah 1.5 kaki tinggi. Baik, itu adalah sisi pandangan kiri lah. Tuan-tuan boleh lihat cantik Tuan-tuan. Untuk warna Tuan-tuan, rumah ni menggunakan cat Jordan. 3 pemilihan warna di bahagian luar dan 1 pemilihan warna di bahagian dalam lah. Okay, baik Tuan-tuan, sekarang ini saya berada di pandangan belakang rumah. Seperti biasa Tuan-tuan, konsep binaan kita di MIH adalah bertangga Tuan-tuan dengan ketinggian 1.5 kaki. Untuk pengetahuan Tuan-tuan, kita berikan 2 unit pipe secara percuma di bahagian luar. Ini 1 unit pipe di bahagian sini belakang dan 1 lagi di bahagian kiri. Kejap lagi saya tunjukkan kepada Tuan-tuan. Okay, sekarang ini kita terus ke pandangan kanan rumah lah, sisi pandangan kanan rumah. Okay Tuan-tuan, pemilihan cat di bahagian luar yang saya maklumkan adalah 3 pemilihan cat lah di bahagian luar dan 1 pemilihan cat di bahagian dalam. Baik Tuan-tuan, boleh lihatlah kemasan cat yang kita berikan, sangat cantik Tuan-tuan rumah ni. Okay Tuan-tuan, untuk atap Tuan-tuan kita menggunakan atap genting Saga Legenda Tuan-tuan, dan tingkap kita menggunakan tingkap casement. Roof line, coping berserta dengan syara plank ni Tuan-tuan kita berikan secara percuma sajalah. Okay, jom kita lihat ke bahagian hadapan, pandangan hadapan rumah. Okay, baik Tuan-tuan, untuk teras ni Tuan-tuan, keluasan bagi porch area ni adalah 12 kali 18 lah. Di mana di bahagian porch area ni Tuan-tuan, kita kemaskan bahagian ceiling menggunakan plaster ceiling berserta dengan kornis 4 inci lah Tuan-tuan. Walaupun di bahagian porch kita tetap bagi plaster ceiling. Okay, baik Tuan-tuan, untuk pintu ni Tuan-tuan, owner telah upgrade pintu kepada pintu safety door jenama top. Okay, pintu ni ada single layer Tuan-tuan. Okay, jom kita masuk ke bahagian dalam rumah. Baik, sekarang ini kita berada di ruang tamu ya. Luasan ruang tamu ni adalah 12 kali 26, 12 panjang dan 26 lebar lah. Dan kita berikan ketinggian rumah Tuan-tuan adalah 11.5 kaki lah. Setiap bahagian ceiling ni Tuan-tuan kita berikan plaster ceiling berserta dengan kornis 4 inci. Baik Tuan-tuan, kita dekat MIH kita berikan point plug dan juga saya beritahu pemilihan cat kita di bahagian dalam adalah satu warna lah. Untuk rumah ni klien ni telah memilih satu cat warna, iaitu warna putih jenama Jordan di bahagian dalam. Baik Tuan-tuan, untuk jenama plug kita menggunakan jenis Siemens Tuan-tuan. Saya beritahu kita menggunakan plug jenama Siemens, dan tingkap kita menggunakan tingkap casement Tuan-tuan. Baik, untuk tingkap ni Tuan-tuan, tingkap bawah ni adalah fix lah, tak boleh dibuka. Itu satu kaki dan atas ni satu kaki. Okay Tuan-tuan, kita terus ke bilik utama. Untuk bilik utama Tuan-tuan, kita masuk ke bilik utama. Kita menggunakan pintu molded door ya Tuan-tuan. Untuk keluasan bilik utama, keluasan dia adalah 10 kali 12 lah. Dan ada satu tandas ataupun bilik air di bahagian dalam.
Untuk pintu tuan-tuan, kita pakai pintu PVC door lah, PVC yang keras. Beza dia tuan-tuan, kita boleh letak tombol lah. Kalau boleh letak tombol, itu maksudnya adalah pintu yang keras. Baik, ini adalah bilik air yang pertama dalam bilik utama ni. Ada keluasan dia adalah 6x5 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh lihat, kita berikan kemasan tiles penuh tuan-tuan, daripada atas sampai bawah. Kemasan tiles kita berikan secara penuh lah, dan kita berikan basic sanitary memang dah termasuk dekat dalam package yang kita berikan, iaitu face wash, toilet bowl berserta dengan shower head. 3 item ni memang dah include dekat package yang kita berikan lah. Okay, selesai di bilik utama, kita tengok ke bilik yang kedua tuan-tuan. Setiap pintu tuan-tuan, kita pakai pintu meledor tuan-tuan. Itulah kita boleh bagi tahu. Untuk keluasan bilik yang kedua ni tuan-tuan, keluasan dia adalah 12x10. Agak luas ya tuan-tuan. Dengan ketinggian tuan-tuan 11.5 kaki lah. Dan juga kita kemaskan bahagian ceiling menggunakan plaster ceiling berserta dengan cornice 4 inci lah. Dan juga bilik sebelah dia tuan-tuan adalah bilik yang ketiga. Bilik ketiga ni tuan-tuan, ukuran dia adalah sama dengan bilik yang kedua, iaitu 12x10 lah. Sama tuan-tuan, spek dia sama. Dan di antara bilik kedua dan ketiga ni ada satu bilik air yang telah di-upgrade pintu kepada bifold door. Ini adalah bentuk dalam bilik air lah. Kalau tuan-tuan boleh lihat, bilik air ni tuan-tuan ada tambahan lah dari segi rem. Nak masuk ke tandas ni tuan-tuan, ada tambahan ataupun upgrade, iaitu rem toilet. Mudah lah untuk orang yang pakai kursi roda dan sebagainya. Untuk bahagian tandas atau bilik air yang kedua ni tuan-tuan, kita bagi pemasangan tiles penuh daripada atas sampai bawah berserta dengan basic sanitary lah, seperti toilet bowl, face wash berserta dengan shower head. Dan juga ada tambahan wiring lah tuan-tuan ya. Ada tambahan wiring yang diminta oleh tuan rumah. Kita terus ke bahagian dry kitchen tuan-tuan. Ataupun bahagian ruang makan. Untuk bahagian ruang makan ni tuan-tuan, ukuran dia adalah 14x10 lah, dan ada satu pintu di bahagian tepi. Pintu ni tuan-tuan telah di-update kepada pintu security door jenama top, dan kita berikan secara percuma saja tuan-tuan tabletop berserta dengan backsplash secara percuma yang memang dah termasuk dekat dalam package yang kita berikan lah. Dan juga tuan-tuan ada tambahan, iaitu single sink ni tuan-tuan. Single sink ni telah diminta oleh owner untuk kita upgrade lah. Ini adalah keluasan untuk ruang makan. Baik tuan-tuan, kita tengok kepada bahagian dapur pula. Ini adalah bahagian dapur di sebelah saja. Bahagian dapur ni tuan-tuan, kita bersama juga kita berikan pemasangan tabletop berserta dengan backsplash secara percuma sahajalah. Pemilihan tas ni adalah mengikut cita rasa tuan-tuan, asalkan dia tidak lebih daripada spek yang kita berikan kepada tuan-tuan lah. Sama juga tuan-tuan, tas di bahagian bawah ni tuan-tuan, kita berikan secara percuma sajalah. Maksudnya memang dah termasuk dekat package yang kita berikan. Cuma tuan-tuan boleh pilih ikut cita rasa tuan-tuan, asalkan mengikut spek yang kita berikan lah. Baik, kita terus ke bilik yang terakhir, iaitu bilik yang keempat. Okay, untuk bilik yang keempat ni tuan-tuan, keluasan dia sama juga, iaitu 12x10 lah. Dan ada satu tambahan ataupun upgrade yang telah diminta oleh owner, iaitu tambahan tingkap. Untuk bilik tuan-tuan, kita bagi satu tingkap saja, tapi owner minta kita tambah lagi satu tingkap untuk diletakkan lah. Jadi itu adalah upgrade yang telah diminta oleh owner. Baik, kita masuk ke bilik air yang terakhir, iaitu bilik air yang ketiga. Keluasan bilik air yang ketiga ni tuan-tuan adalah 5x6 lah. Kecil sikit daripada bilik air yang kedua. Dan kita berikan setiap bilik air, kita berikan pemasangan tiles penuh daripada atas hingga bawah, berserta dengan basic sanitary seperti shower head, toilet bowl berserta dengan face wash lah. Memang dah termasuk dekat package yang kita tawarkan. Jadi tuan-tuan, dekat bahagian dapur ni tuan-tuan, ada satu ni lah, exhaust fan yang telah diminta oleh tuan rumah untuk kita buat. Pintu tuan-tuan, total pintu security door yang dibuat di rumah ini adalah 3 tuan-tuan. Ada 3 security door yang diminta untuk kita buat lah. Jadi tuan-tuan, kita dah habis review rumah ni luar dan dalam. Itu sahaja daripada saya lah tuan-tuan. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya. Sekian, saya Reza dari MIH Reka dan Bina Sam Berhad.
Sehingga kita berjumpa lagi di next video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.